RM3.3 juta diperuntukkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib untuk skim bantuan perubatan am kepada asnaf di Labuan. Skim itu melibatkan bantuan perubatan am bulanan, peralatan kesihatan dan bantuan dialisis. Awal Mei depan, sebuah pusat dialisis Mawib dijangka mula beroperasi di pulau berkenaan. Pusat berkenaan boleh menampung sehingga 70 pesakit dalam satu masa. Apabila pusat dialisis ini beroperasi, ia dapat membantu dari segi sudut kepadatan pengunjung yang mendapat rawatan di Hospital Labuan. Kena kita maklumkan hingga sekarang ini memang sehingga ke malam suasana ataupun kehadiran pesakit-pesakit yang mendapat rawatan ini terlalu ramai dan terlalu padat. Dan apabila adanya pusat dialisis Mawib ini, sebenarnya dapat membantu masa dan mengurangkan kepadatan yang berlaku di hospital.